Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat roti puri. Jom saksikan. Saya menggunakan tepung gandum bunga ros. Sini. Kita ada garam, gula dan air suam. Ni minyak ni sebanyak 3 sudu makan ataupun 30 ml. Ni kita gunakan gula sebanyak 3 sudu makan ni ya. Ni garam 1 sudu teh. Kita larutkan dulu. Kalau terus masuk dalam tepung, takut garam kita lambat hancur ya. Lambat hancur kalau kita goreng nanti tergigit garam. Kalau garam halus tak apa. Ini garam kasar. Sekarang kita sukat tepung sebanyak 4 cawan ya. Ini minyak ni kita masukkan dalam tepung. Kita kacau bagi minyak ni rata seperti serbuk roti. Dan bila dah sekata macam ni, baru kita masukkan adunan air tadi. Jangan tuang semua. Okey, adunan kita sebati macam ni. Kita uli sehingga licin adunan kita ni. Okey, air tadi sebanyak 1 cawan ya. Okey, seterusnya kita bulat-bulatkan. Yang besar sangat. Agak-agak lah ya. Macam ni. Macam kita buat kuih pau tu bulat-bulat macam ni. Okey, dah siap bulat-bulat macam ni. Kita perap selama 30 ke 40 minit ataupun 1 jam ya. Okey, setelah setengah jam kita perap. Macam ni lah hasilnya. Sekarang kita canaikan. Letak tepung dulu. Kita canaikan. Macam ni nipisnya. Okey. Biasa kalau Cik Ani buat, pas Cik Ani canai ni, Cik Ani terus goreng. Tapi nak tunjukkan dengan korang, nak sharekan dengan korang, tak apalah. Kita canai. Kita letakkan sini dulu. Dah siap kita canai ya. Macam ni. Sekarang kita panaskan minyak untuk kita goreng kuih kita. Dia nak betul-betul panas ya. Dia tak mau minyak sedang-sedang, dia tak mau. Nanti dia tak mengelembung. Minyak kita dah panas. Bolehlah kita start kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan lagi 1. Okey, dah siap dah roti puri kita. Ni dia kembung-kembung apa ini. Ni dia. Bolehlah kita makan dengan sambal ikan bilis, kari ayam, kari kambing ataupun sardin ya.